Benda-benda macam ni memang dekat dengan hati rakyat Malaysia lah. Hai, nama awak Duan. Awak daripada Buspop. Awak boleh lepas nonton 5,000. Saya teman kata kalau komen dah lama nak ni tak tengok cerita macam Mamat Khalid. Mai moh lah kita. Tengok 5,000. Kata mana mau je. Benda aku suka dalam ni first dia punya feel tu lah. Maknanya feeling sebab kita dah lama tak dapat komedi macam rakyat kan. So, jelas Mamat Khalid yang bawa kan. Dan Mamat Khalid yang bagi lawak yang rakyat tu lah kan. Dan dia mempopular kan. So macam kita pun pernah dapat pimpinan tu je series. So benda-benda macam ni memang dekat dengan hati rakyat Malaysia lah. Lepas tu memang itulah ada orang cakap kalau logat Perak ni je buat cerita kelakar. Kalau Perak je kena kelakar. Aku pun terdetik betul juga. Kenapa cerita Perak? Kalau logat Perak tak ada cerita gangster ke, serius ke, sedih ke, mesti cerita kelakar kan. Tapi aku rasa sebab maybe memang dah sinonim kan. Sebab Mamat Khalid jugalah aku rasa. Dia popular kan tu. So macam tak boleh lari. Tapi satu lagi, logat tu sendiri pun bila orang luar dengar, dia macam kelakar kan. Tapi sebenarnya bila kau orang Perak, benda tu normal lah borak sama sendiri kan. Tapi benda tu memang bagi kau dekat lagi dengan rakyat ni lah. Rakyat kan. So benda tu bagi feel balik macam Mamat Khalid dia ada bagi homage. Tadi pun director dia pun dah cakap, kalau korang perasan, kau kata compare atau sama kan, dia kata, bagi dia macam satu pujian lah. Sebab memang dia respect Mamat Khalid, memang homage, memang dia inspired, dan bagi aku memang sampai. Dan dia bukan tiru lah. Dia ada dia punya style dia sendiri. Tapi kebetulan memang Perak lah kan. Yang second aku suka jalan cerita dia lah. Jalan cerita dia, aku boleh cakap dia macam, bila aku tengok balik, aku fikir balik kan. First Ike dia cakap, dia macam Pulp Fiction tau. Dia macam Pulp Fiction. Sebab ada dua orang karakter tu macam John Travolta dengan Samuel Jackson tu betul. Tapi bila aku tengok balik kan, cara dia bawa cerita dia dengan, lepas tu dia ada macam, ada beberapa plot twist, dia ada POV daripada beberapa karakter utama. Dia macam Guy Ritchie sikit. So aku macam, Guy Ritchie pun cerita dia macam tu. Dia banyak karakter, dia banyak pelakon. Lepas tu seorang pun ada masing-masing dia punya ni agenda, dan nanti dia ada explanation kat belakang, POV dia. Lepas tu ada plot twist. So lepas tu dia kelakar. Lepas macam kau tengok, kalau pernah tengok Guy Ritchie punya cerita Snatch. Snatch tu memang legend lah kan. Memang best gila lah. So benda tu aku ingatkan Guy Ritchie versi lokal lah, Melayu punya lah. Lepas tu dia banyak sentuh isu-isu sensitif juga. Yang benda ni tadi dia ada sebut macam pink elephant in the room. So benda ni orang tak banyak sebut, tapi benda ni berlaku. So dia petik. Adalah benda-benda ni kita tengok macam berani juga kan. Tapi benda tu bila kita kelakar kan, orang boleh terima lah. Dia tak make it seriously, tapi dia tengah-tengah kan. Yang aku suka. Team Paradox. Dia orang pernah buat martabat sekarang. Surprisingly martabat aku tak berapa gemar sangat. Tapi kalau team yang sama, bagi aku respect. Dia macam sama juga. Dia macam inside joke. Sebab dia macam berlakon, meta, semua dah ada juga. Tapi sebab apa martabat bagi aku dulu tak sampai, sebab dia banyak sangat inside joke di antara orang production. So orang tak faham. Orang lost kat situ. Tapi bila kau buat benda meta joke, reference pasal orang kampung, pasal Mamat Khalid punya lawak, pasal ada few lawak lokal yang kau best tengok. Ada banyak. Orang Makcik apa semua. Jiran. Dia ada banyak cerita kalau kau perasan. Ada juga dia ambil pada pimpinan tantu ada pada Mamat Khalid. Ada yang kalau kau perasan lah. So benda tu orang Malaysia lokal faham dan dekat tau. So orang faham. So benda tu bagus. So nombor 3 aku suka lakonan lah. Lakonan masing-masing. Ya, aku tak sangka Beto boleh melawak lah. Beto melawak memang jadi lah. Tapi aku rasa karakter ni macam ada sedikit inspired by Rahim Bakri sikit. Sebab Rahim Bakri pernah bawa karakter di sebiji je tu. Alung juga. Alung kawasan juga sama.
Tapi mungkin expired lah. Tapi jadi letak kotak rokok kat bahu semua kan. Jadilah. Lepas tu Amir Effendi pun macam biasalah, dia memang pelakon TikTok lah kan. Kau tak ada apa nak komplain pasal dia lah. Lepas dia pelakon-pelakon sampingan pun jadi macam si Syazwan dengan Kodi Syazwan Kodi pun walaupun macam sampingan tapi ada scene yang orang tergelak kan. Nabila Huda pun Anjir Baby lah, dia punya tu pun orang dah ni favorite kereta aku susah nak cover semua favorite. Tapi aku suka juga yang jadi yang muka kecil tu, siapa nama dia? Anas tu pun tak sangka dia kan selalu jadi watak sebengan. Dia pun watak dia sama lah orang Majid. Dia pun selalu jadi watak sebengan, tapi dalam ni masih watak sebengan, tapi tak sangka dia boleh cakap perak satu kan. Lepas tu sisi dia tu memang tipikal orang kampung lah. Orang Majid, orang surau macam tu. Kononnya alim ulama lah sangat kan. Rupanya benar lah. Favorite line. Maybe yang ni kot, yang e-hailing tu lah. E-hailing yang mana? Cakap apa? E-hailing dari apa? Number 1. Itu memang ni cakap lah. Lepas tu dia apa, bila dia nak lari kan, siapa tu? Tu lari. Benda tu sebenarnya Ropi pernah buat lah kan. So benda tu lawak macam tu, dia ambil serius sikit, so jadikan ni. So orang faham. Macam yang best tu. Dia sebab satu dia localize kan. Lawak-lawak lokal Malaysia tau. Tu yang respect lah filem ni. So bila kau dah lama tak tengok filem-filem lawak rakyat macam Mamat Khalid ni, kau dapat balik ni memang mengubah rindu lah. Memang syok lah. Aku rasa ada few. Ada satu part tu ada bukan shaky cam. Kamera dia tak letak, tak pacak, dia pegang. So betul tu goyang. Aku ingat tengah bertiga apa dia. Kamera tu yang gerak. Tu satu lah, sikit lah. Tak semua scene, ada beberapa scene je lah. Lepas tu ada macam dia punya fokus tu, mula-mula aku ingat pasal lakon filem tu kan. Tiba dia beralih arah kepada adik-beradik main filem ni kan. Tiba alih kepada adik-beradik ni. So dia macam tiba dia ignore terus pasal diorang punya shooting production tu kan. So macam fokus dia terus lari. Macam buat aku tanya, dah tak penting ke? Dah tak ada kerja deadline ke apa ke kan? Sebab dia terus fokus dekat masalah dia ekor ni kan. Bukan tak boleh, tapi macam kau tertanya lah. Macam diorang ni memang tak nak cuti kan? Memang tunggu diorang balik-balik ni habis itu masalah kan? Tu je lah, ada sangat sedikit lah kan. Ada beberapa lah, tak banyak lah. Aku boleh bagi filem ni 8.5/10. Atas komen, jangan lupa nonton. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.